Ikan bakar, Wak. Ni bakar pakai apa bang? Ni pakai arang semua. Kita pakai arang. Ni pakai pasu bang? Pasu lah. Oh, tak ada pakai ada. macam grill orang buat. Tak ada. Ini memang kita pakai pasu yang rare punya dengan arang. Cuma bakar dia lambat sikit lah, ambil masa. Kalau ikan yang 400 gram hingga 600 gram ni kurang-kurang dia ada 20 minit. Ni Kelantan style. Ni pun Kelantan style pun belah-belah pantai. Pantai daripada Tok Bali, daripada Besut Tok Bali lah. So kat sini ada berapa banyak ikan bang? Adalah 10 hingga 15, tak tentulah. Ada hari-hari dia berubah. Kalau ikan laut ni sentiasa berubah. Kalau haji-haji ni bukan selalu dapat. Kalau ada, rezeki. Tapi pakai method ni ada rasa lain ke? Ada rasa lain. Tu je beza dia. So, abang kat sini buka hari apa juga? Hari apa? Kita buka setiap hari dari pukul 12 tengah hari sampai pukul 10 malam. Kecuali Jumaat. Jumaat pukul 4 lepas solat Jumaat lah sampai pukul 10 malam.